Kau mesti terkejut beruk, tapi ada satu penyakit sial ni, orang tak boleh keluar matahari langsung sebab kulit dorang boleh terbakar melepuh dalam beberapa minit je. Penyakit ni nama dia porfiria, setan. Dulu, zaman pertengahan, orang ingat pesakit ni Pontianak betul-betul sebab dorang elak matahari, gigi merah, kulit pucat macam mayat. Memang kena bunuhlah jawabnya. Dengan penyakit ni, porfirin terkumpul dalam badan, beng. Kulit jadi sensitif nak mampus dengan UV sampai jalan sekejap bawah matahari pun boleh melecur tahap 3, sial. Lama-kelamaan, bibir dan gusi pesakit akan mengecut, terkoyak sampai nampak gigi, buat efek taring Pontianak. Gigi dorang pun akan jadi merah sebab porfirin tu menimbun. Paling celaka sekali, ada jenis porfiria yang buat telinga dengan hidung jadi tajam, kulit pula menipis gila sampai nampak semua urat, sebiji macam jembalang dalam cerita dongeng. Orang dengan sindrom ni memang terpaksa hidup macam Pontianak dalam filem, bodoh, tidur siang, keluar malam buta je, pakai baju tebal tutup habis, elak semua cahaya terang, lampu pun tak boleh tengok. Kalau dah tahap kronik, jari-jari boleh cacat teruk, bengkok sampai jadi macam kuku cakar sebab tisu rosak, kulit pula penuh parut dan kudis yang takkan sembuh berbulan-bulan, sial. Dan cuba kau bayangkan, bangsat, penyakit ni tak boleh sembuh langsung. Satu-satunya yang doktor boleh buat cuma bagi ubat tahan sakit dan suruh jangan keluar rumah siang hari. Memang hidup kau jadi macam neraka Pontianak. Jom subscribe channel ni, Con Film kau terkejut beruk lagi. Tonton video penuh di saluran YouTube Terkejut Gila.